Okey, jom kita habiskan soalan terakhir. Soalan trial Melaka 2025. Soalan last. Okey, jom. So, radas 10 menunjukkan satu susunan radas yang digunakan untuk menyadurkan sebuah cincin besi yang telah berkarat. Okey. So, kat sini dia bagi kita ada zinc, kita ada kuprum sebagai kita punya elektrod lah. Okey, alright. So, dia bagi jadual 7 menunjukkan nilai keupayaan elektrod piawai bagi beberapa jenis ion. Okey. Berdasarkan sel, nyatakan fungsi larutan asid sulfurik cair, tentukan terminal negatif set 1 dan berikan sebab. Okey, so ada 3 benda lah kat situ. Okey, so kita jawab dulu untuk soalan 1. Okey, soalan 1 dia kata fungsi asid sulfurik cair. So, fungsi H2SO4, apa fungsi dia? Membenarkan pengaliran ion dan melengkapkan litar. Okey, lepas tu dia kata tentukan terminal negatif. Okey, terminal negatif. Okey. Macam mana nak buat? Cikgu guna, kalau kita semua kan guna yang anode tu. Anode kan. Ini anode. Anode adalah negatif terminal. So kita kena cari anode lah sekarang ni. Negatif terminal undergoes oxidation by donate electron. Okey, ni satu. Okey, lepas tu cikgu hafal nilai inode yang lebih negatif ataupun kurang positif. Ini untuk anode. Ini benda yang cikgu pegang lah. Okey. So, bila cikgu pegang tentang benda ni, maksudnya anode adalah negatif terminal. So, kita nak cari negatif terminal sekarang ni. So, negatif terminal, lepas tu dia punya nilai inode dia mesti lebih negatif atau kurang positif. So, dia bagi kita zinc dengan copper. So, zinc adalah di sini, copper adalah di sini. Bila cikgu ingat, kita mesti ambil yang lebih negatif. So, atau kurang positif. So, kita akan ambil zinc tu plus lah. Kita akan ambil benda ni. Zn. Sebab nilai Zn adalah negatif 0.76. Macam tu. Kalau kita ambil 0.34 tak boleh. Ini lebih positif. Kita kena kurang positif. Kurang positif contohnya hidrogen. Ataupun satu lagi, kalau kita dapat nilai 22. Okey. Takut awak confuse Okey, kalau 22 positif. Macam ni senang lah, betul. So, yang kurang positif confirm lah dia. Tapi bila satu negatif, satu positif, cikgu memang akan utamakan nilai yang negatif tu. Nilai yang negatif tu cikgu akan utamakan. Lepas tu cikgu tengok yang ni 76. Lagi besar daripada nilai 34. Cara cikgu lah, cikgu akan buat macam tu. So, nilai 76. Nilai yang negatif tu, nilai dia lebih besar daripada yang positif. So, bila cikgu dah dapat macam tu, maksudnya zinc cikgu adalah terminal negatif. Zinc terminal negatif, copper adalah terminal positif. Copper belah sini. Ni cincin besi adalah terminal positif. Kenapa bukan copper? Sebab elektron ni kita tengok dia disambungkan kepada mana? Dia disambungkan kepada cincin besi kat sini. Copper ni sebagai terminal satu lagi lah. Okey. So, bila kita ingat tentang anode ni tadi, anode negatif terminal undergoes oxidation, donate electron. So, zinc ni dah jadi negatif terminal. So, zinc akan donate electron. So, bila zinc donate, Zn arrow, Zn2 plus 2E. Tu dekat zinc. Okey. So, kalau dekat sebelah sini pula, untuk cathode, untuk cathode cikgu ada cation. Bila cathode je, cathode kita akan tengok pada dia punya cation. So, kita ada Cu2 plus dengan H plus. So, kalau anode tadi kita ambil yang lebih negatif atau kurang positif.
So yang cathode ni pula kita ambil yang kurang negatif atau lebih positif. So kita ada antara, okay, ni cikgu padam balik. Cikgu padam. So sekarang ni dekat cathode kita ada Cu2 plus dengan H plus. Kita nak ambil yang lebih positif lah. So kita akan pilih Cu2 plus. So kalau cathode, kalau anode donate elektron, so cathode mestilah accept elektron. So Cu2 plus 2E arrow Cu. Sebab bila kata redox, mesti ada yang menderma, ada pihak yang menerima. Okay? Alright, so lagi apa kita nak bedah? Okay, so kalau kita kata zinc, arrow zinc 2 plus, maksudnya zinc ni akan semakin nipis lah. Sebab dia terkakis. Lepas tu, boleh juga guna akronim kita ni. Akronim kita tadi, ini kan anode. Anode and nipis. Tu yang elektrod zinc menipis. Ui, alamak. Okay. So tu yang kita kata elektrod zinc menipis. Tapi kalau dekat cathode, dekat cathode kita nampak kita menghasilkan pepejal kuprum. So pepejal kuprum tu akan terhasil dekat cincin lah. Cikgu salah guna warna. Kuprum warna apa? Kuprum warna perang. So kita akan dapat warna perang lah dekat situ. Mana perang? Okey. So pepejal perang akan terenak pada cincin. Okey. Alright, so tu kita sikitlah kita bedah dia, okey. So jawab soalan tadi, terminal negatif kita dah dapatlah jawapan tadi kan. Terminal negatif kita adalah zinc. So terminal negatif adalah zinc lah. Okey, kenapa? Sebab dia kata berikan sebab. Sebab kita tengok nilai inode tadi kan. So nilai inode zinc lebih negatif. Awak eja lebih tau. Lebih negatif dari kuprum. Okey, boleh? Ataupun lebih negatif dari nilai, ni kan panjang pula ayat dia. Yang tadi tu minimum lah daripada nilai inode kuprum. Okey, settle. Okey. Next. Dia tuliskan notasi sel. Okey, bila notasi sel, ada dua lah dia nak kat sini. Tulis notasi sel dan tentukan nilai inode. So ada dua perkara. Okey. Bila notasi sel, mestilah tulis anode dulu, baru cathode. Baru cathode. Kan? Kalau nilai inode pula, nilai inode sel pula, inode cathode, tolak inode anode. Dia terbalik macam tu tau. Okay, so kita buat yang notasi sel dulu. Okay. Bila notasi sel, kita nak anode dulu kan? Kita nak anode. So kita tengoklah anode kita. Ini anode kita. Ni daripada zinc kepada zinc 2 plus. Okay, so cara tulis dia adalah zinc pepejal sebab dia elektrod. Okay, single stroke. Single stroke tu kenapa? Sebab selepas tindak balas dia jadi zinc 2 plus. Zinc 2 plus ni adalah dalam bentuk larutan tu aqueous. Single stroke ni sebab dia ada perubahan keadaan jirim. Daripada pepejal dia jadi aqueous. So bila ada perubahan keadaan jirim kena letak single stroke. Okey. Lepas tu kepekatan larutan dia bagi 1.0 mol dm negatif 3. So kita tulislah. Okey. Kalau dia tak bagi kita tak payah tulis, tapi kalau dia bagi kita tulislah. Okey. Double stroke. Double stroke ni merujuk kepada kita punya short bridge kita. Okey, lepas tu baru buat untuk cathode. Cathode pula daripada Cu2 plus kepada Cu. Kalau nak ada charge dia maksudnya dia daripada aqueous lah kepada pejal. Okey, so kat sini Cu2 plus aqueous 1.0 mol dm negatif 3 single stroke kepada Cu pepejal. Single stroke sebab dia ada perubahan keadaan jirim. Inilah kita punya notasi sel. Okey. Lepas tu kita kira pula. Dia kata tadi inode cathode tolak inode anode. Inode cathode tadi kuprum positif 3.4, positif 0.34 tolak dengan inode anode negatif 0.76, negatif 0.76. So tekan kalkulator kita akan dapat positif 1.1 volt. Settle. Okey, lagi. Okey, berdasarkan set 2, jadual tu terangkan tindak balas yang berlaku di cathode dari segi ion yang tertarik. Okey, so kita dah buatlah tadi sebenarnya kan.
So kita cuma tulis elok-elok je lah, buat jadual tau. Ion yang tertarik, kita ada Cu2 plus dengan H plus. Lepas tu ion yang dipilih, kita pilih Cu2 plus. Lepas tu dia kata sebab, ini cikgu ikut ni tau. Okay. Sebab kenapa kita pilih Cu tadi? Nilai inut ion Cu2 plus lebih positif dari ion H plus. Okey, pemerhatian. Ni awak buat jadual Pemerhatian kita kata pepejal perang terhasil. Pepejal perang terhasil di cincin. Okey, setengah persamaan pun kita dah buat dah tadi. Cu2 plus 2E arrow Cu. Okey. Alright. Aduh. Okey, last one soalan terakhir. Okey, soalan terakhir. Saya tertanya-tanya bagaimana agaknya sebuah kapal yang besar dapat menghalang badannya dari berkarat. Sedangkan ia selalu berada di laut. So, menurut cikgu, badan kapal akan dipasang dengan kepingan-kepingan logam lain untuk menghalang pengaratan. Maksudnya kita gunakan kaedah logam korban. So, logam korban ni mestilah yang lebih elektropositif berbanding badan kapal tu sendirilah. Macam tu. So, dia kata huraikan satu kaedah yang boleh dijalankan dengan menggunakan radas dan bahan yang sesuai, buktikan kenyataan. Okey, so bahan kita adalah paku besi, kononnya sebagai bahan, sebagai badan kapal terbang. Kapal terbang pula. Cikgu nak naik kapal terbang sekejap lagi ni. So, cikgu kena laju sikit. Paku besi, magnesium dan kuprum. Okey, lepas tu poin pertama, bersihkan dulu. Bersihkan kedua-dua paku besi, pita, magnesium dan kepingan kuprum dengan apa? Dengan menggunakan kertas pasir. Okey. Lepas tu nombor 2, gulungkan paku besi dengan pita, magnesium dan kepingan kuprum. Okey. Sekejap. Pita, magnesium dan tertinggal lagi. Dan satu lagi paku besi. Dengan kepingan kuprum. Maksudnya ada 2 lah paku besi kita kan. Okey. Nombor 3, masukkan paku besi ke dalam 2 tabung uji berbeza. Dah buruk dah tulisan cikgu sebab cikgu dah lambat dah. Okey. Tuangkan agar-agar yang bercampur dengan larutan kalium heksasianoferat 3. Benda ni untuk apa? Untuk mengesan kehadiran ion ferrum 2 kan. Dan phenolphthalein untuk mengesan kehadiran OH-. Video pengaratan cikgu dah pernah buat dah sebelum ni. Scroll kat bawah sikit tau. Okey, sehingga paku besi tenggelam. Okey, tenggelam. Okey, last one. Rekod. Ya Allah, buruknya. Habis. Ramai tengok ni. Rekod pemerhatian selepas sehari. Ya. Okey, settle. Okey, so untuk cuti Deepavali, hopefully semua orang dah dapat 1 set Melaka. Okey, untuk anak murid cikgu 5 awam 1 dan 5 E2. Selamat tinggal di Malaysia. Cikgu dah naik flight. Dan untuk anak murid online cikgu lah. Okey, jumpa lagi nanti. Cikgu dah lambat nak naik flight. Bye.